Assalamualaikum dan jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di belakang saya ni ada satu folding bike. Okey, satu folding bike yang biasa-biasa je. Okey, jadi pada hari ni saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya pasang carrier untuk basikal folding bike yang dekat belakang. Okey, jadi kalau korang nak, korang boleh tengok dekat beg kuning sebab saya sediakan link untuk barang ni. Okey, jadi kalau korang beli barang ni, dia datang bukan macam ni tau. Dia dalam bentuk kecil-kecil lah, pieces-pieces. Okey, jadi korang sambung sendirilah. Okey, dia punya ni, dia punya batang ni, okey, dia batang sampailah dia jadi macam ni. Okey, jadi nak pasang tu sangat mudah. Okey, jom saya pasang dan korang boleh tengok lah. Okey, jom. Nak pasang, bila korang cantung dia macam dah jadi macam ni, mudah je. Korang letak dia macam ni. Okey, pertama kali sambung je dulu kat sini. Okey, bila korang sambung kat sini senang lah. Okey. Okey. Dia mula jadi macam ni. Okey. Mai rapat sikit. Jadi sebenarnya dia ada bagi bracket tau. Bracket ni korang boleh letak dekat sini. Okey, contoh Contoh korang boleh letak kat sini. Dan yang ni sambung. Bracket ni korang letak kat sini, lapik getah dan korang boleh sambung je macam ni. Okey, ni salah satu cara pasang lah. Okey, jadi untuk basikal saya ni dia lain sebab dia ada beberapa slot skru kat sini. So saya terus tembak kat sini lah. Okey, tembak kat sini. Okey, yang ni skru dah saya potong dan saya terus masuk kat sini lah. Jadi korang pasang nanti modified sikit lah. Okey, bergantung kepada jenis basikal anda. Macam tu. Dia tak akan plug and play 100%. Kalau nak cantik, dia kena ada sedikit pengubah suaian yang sesuai lah dengan model yang anda beli. Kalau yang saya ni macam ni lah, masuk je kat sini. Okey, skru pun saya dah potong ngam-ngam dengan saya punya body basikal ni lah, supaya tidak kena kepada keset dia. Dalam kes saya ni senang. Macam ni je. Okey. Okey. Cun. Okey, ni di sebelah sini. Okey, di sebelah sini. Ni dia macam ni. Okey, yang saya punya ni telah berlaku sedikit modifikasi, di mana yang ni saya letak benda ni. Letak macam ni. Ni trik dia dah ada kat sini. So trik dia macam ni. Kenapa saya letak benda ni? Sebab saya nak kat sini. Ni tongkat ni. Okey, dia kena dekat disk. Sebab tongkat ni dia lembik sikit. So dia kena kat disk, saya letak macam ni. So disk tu selamat lah. Okey, jadi saya ketatkan dulu. Ni ketatkan. Ketatkan tu agak-agak yang ketat hangat, nanti loose pula. Okey, selesai bahagian ni. Okey. Kemudian korang nak tinggi ke nak rendah? Kalau saya suka rendah. Okey, saya ketuk-ketuk sikit lah. Okey, kalau nak rendah kan, waktu macam ni kau ketuk sikit. Centerkan tayar. Okey, pastikan center. Kemudian baru kau ketatkan yang ni. Ketatkan yang ni. Okey, jadi dia tak turun lah. Okey, ketatkan yang ni. Lepas ni dah ada carrier kan. Cukup lah. Dah cun punya. Cun orang kata. Okey, cun. Kalau basikal saya ni kena set up macam ni. Okey, dia barulah jadi cun. Pandai-pandai lah korang beli. Korang pandai-pandai lah korang set up berdasarkan kesesuaian basikal korang. Okey, sekarang nak buat belah ni pula. Okey, bila buat belah ni. Okey, jap. Saya nak centerkan dia dulu. Saya
rata kan, bagi sama tinggi. Yang ni masukkan kat sini. Okey, sekarang kita ketatkan yang ini. Okey, secukup rasa. Kemudian ketatkan yang ini. Ini pun secukup rasa. Kalau tak, ini loose sebab ini alloy bukan besi. Okey, cukup. Dan yang terakhir sekali, korang ketatkan yang ini. Okey, sudah siap. Jadi siap sudahlah proses pemasangan carrier untuk folding bike ni. Okey, ini adalah setup saya lah. Setup saya untuk folding bike ni. Okey, jadi kepada korang yang nak dapatkan carrier ni, okey, korang klik beg kuning, pasti barang ada. Dan barang ni memang laku keras. Okey, sebab dah ramai orang beli. Okey, bye.